Topik utama kami hari ini adalah pelarasan perubahan harga dalam pemasaran. Kita akan mengkaji bagaimana konflik global Iran-Israel dan kenaikan harga minyak memberi kesan kepada industri pencetakan ataupun print di sekitar Jitra. Assalamualaikum, sekarang saya berada di Murai Print di Jitra. Hari ini kami akan mengkaji strategi harga Murai Print dalam menempati isu konflik kenaikan harga petrol dan konflik global. Kami telah memilih Murai Print sebagai syarikat utama untuk dianalisis berkenaan kenaikan harga, dan kita akan lihat bagaimana mereka menyesuaikan strategi harga untuk kekalkan kompetitif di dalam pasaran. Sekarang kami bersama pemilik Murai Print untuk melihat bagaimana kos operasi mereka terkesan. Terima kasih Encik kerana sudi membuat. Berkenaan isu semasa, adakah konflik Iran-Israel dan kenaikan harga petrol baru-baru ini memberi tekanan kepada kos operasi Print Murai? Ya, memang ada kesan. Kebanyakan bahan mentah seperti dakwat dan kertas A4 adalah barang import. Apabila kos pengangkutan naik disebabkan harga minyak, pembekal kami juga menaikkan harga. Jadi margin keuntungan kami semakin mengecil. Jadi adakah Print Murai melakukan pelarasan harga pada servis cetakan ataupun binding? Buat masa ini kami lakukan pelasaran kecil pada kuantiti pukal. Kami juga memperkenalkan promosi yearly bird untuk mengimbangi aliran tunai syarikat. Okey bang, terima kasih. Sama-sama. Seterusnya, jom kita dengar apa kata pelanggan tentang perubahan harga yang mendadak ini. Sekarang kita bersama dengan salah seorang pelanggan tetap di sini. Abang, saya nak tanya satu soalan. Apa pendapat abang kalau harga servis printing naik disebabkan kos petrol yang sedang meningkat di Malaysia sekarang? Berbalik kepada soalan tadi, macam tu teman, sebagai pengguna macam student apa semua, memang akan terasa juga, terutamanya kalau nak buat print dokumen payment report ke apa yang agak tebal. Kami juga faham nego pun susah kalau kos pengangkutan naik, contohnya petrol, diesel apa semua memerlukan kos untuk nak beli barang daripada pembekal atau staff apa semua akan menggunakan lori. So kami tetap macam mana pun kami akan follow harga tersebut. Faham. Itu pendapat daripada abang ni. Mari kita tanya pelanggan yang seterusnya. Sekarang kami berada di sebuah kedai cetak lagi, iaitu kedai cetak The Zone, yang merupakan pesaing kepada kedai Murai Print. Terima kasih. Terima kasih Kak kerana sudi membuat berkenaan isu semasa, adakah konflik Iran dan Israel dan kenaikan harga petrol baru ini memberi tekanan kepada kos operasi mereka? Kami perhatikan persaingan lain mula naik harga, tapi buat masa ini kami cuba kekalkan harga sedia ada bagi servis asas. Cuma untuk penghantaran kami terpaksa kenakan jas tambahan mengikut jarak kerana kos petrol. Terima kasih. Sekarang kita bersama dengan seorang lagi pelanggan kedai print. Abang, saya nak tanya satu soalan. Apa pendapat abang kalau harga servis printing naik disebabkan kos petrol yang meningkat? Mungkin saya akan lebih berhati-hati sebelum print. Saya akan pastikan format betul supaya tak membazir kalau kena bayar lebih sedikit. Okey, itu adalah reaksi pelanggan bagi kedai print. Sekian, itu sahaja. Terima kasih bang. Kajian kami menunjukkan kedua-dua syarikat melakukan pelarasan harga yang berdasarkan Murai Print lebih kepada perubahan harga produk, manakala The Zone kepada pelarasan cas khidmatan. Kenaikan harga minyak bukan sahaja menjejaskan peniaga, malah mengubah tingkah laku pengguna untuk lebih selektif. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih. Behind the scene. Memperkenalkan promosi earbud Yearly bird. Petrol meningkat. Adakah abang akan terus untuk The Zone kepada pelarasan cas khidmatan. Kenaikan harga minyak Iran dan Israel.